Okay guys, hari ni aku nak test main game PUBG dekat phone gaming Nubia Neo 3 dan juga Neo GT3 ni. Dua-dua ni phone gaming latest daripada Nubia. So jom kita test main game PUBG. Tengok dia boleh capai tak 120 FPS. Okay, jom kita test dulu. Alamak guys, phone ni tak support high graphic lah untuk game PUBG. Untuk Neo GT3 ni dia bagi sampai HDR. Untuk Ultra HDR dengan Extreme HDR, dia kata kat sini coming soon. Untuk frame rate boleh set sampai Ultra, tapi FPS dia tak capai pun 120. Paling tinggi pun boleh pergi sampai 40. Untuk Nubia Neo 3 pula, dia bagi grafik sampai HD dia dan frame rate dia sampai high je. So FPS dia paling tinggi pun boleh pergi sampai 30 je. So aku pun ada test main game Mobile Legends dekat dua-dua phone ni. Bila aku set high grafik, paling tinggi FPS dia boleh pergi sampai 90 je. So untuk dua-dua game ni dia memang tak boleh capai 120 FPS. Aku tak sure game mana yang boleh support sampai 120 FPS tu, tapi kalau korang selalu main PUBG ataupun Mobile Legends, dua-dua phone ni memang tak capai 120 FPS. Walau bagaimanapun, aku boleh katakan dua-dua phone ni masih lagi susah untuk dijadikan sebagai phone gaming. Kalau korang tak kisahlah pasal 120 FPS tu. So untuk tahun 2025 ni, korang sebenarnya masih lagi boleh beli phone gaming yang harga dia bawah 1000. Yes, Nubia Neo 3 ni harga dia memang bawah RM1000 guys. 8GB RAM. Kalau nak up sikit 12GB RAM, boleh ambil Neo GT3 ni. Harga pun up sikit je. Dan kedua-dua phone ni ada 5G. Tapi kan design untuk dua-dua phone ni memang nampak nice. Korang boleh tengok design dia nampak futuristik. Tapi kalau kau tanya aku dari segi gaming performance, dua-dua ni lebih kurang sama je. Apa-apa pun pilihan di tangan korang. So korang rasa korang akan beli tak phone gaming Nubia Neo 3 ni, atau baik beli lain? Cuba komen dekat bawah.